Okey geng. So ni cara kita nak masukkan backpack ni. First Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni sorry aku semua plannya nak tukar backpack belakang. Untuk hari depan dah tukar. Buat dah makan besi tu. So aku lanyak juga terpaksa. So ini baru ada masa nak tukar. So ini kita akan tukar kan. So ni aku cuba cara aku lah. Aku gunakan apa, sepanah 12 jadi macam ni. Sebab dia boleh masuk dalam tu. Nampak? Dia boleh masuk. So tak payah nak exhaust, bolehlah lepas. Cuma dia agak susah jugalah sikit. Sebab dia sempit kan. Tapi boleh lah slow. Slow boleh. Ni aku dah spray ni tadi. Saya kasi apa, untuk kurangkan dia punya ketat. Okey. So kita nak buka je lah. Ni bukakan dia. Yang depan ni senang, yang belakang, yang bawah ni. Yang ni susah ni. Sebab dia sangkut dengan exhaust. Jadi memang salah sikit lah. So kita akan buka pelan-pelan. Nanti tengoklah macam mana. Dia ada satu lagi alat yang aku tak, alat ragum nak kepit demi piston tak jumpa pula. Nanti tengoklah macam mana. Alright, kita buka dulu. Bukakan skru dia tu. Okey, satu skru aku dah buka belah bawah. Yang satu lagi ni. Okey, kita tengok dulu backpack dia macam mana. Ni original punya. Ni sin gang, original dia. Buka. Itu bukanlah pandai sangat gang, tapi setakat sikit-sikit tu benda yang boleh kita buat, kita try lah buat kan. Kita share sikit-sikit yang mana yang boleh kita kongsikan. Kod-kod itulah dia, nampak tak ada manfaatnya kan. Dia makan sengit ni, sengit. Nampak tak? Punya tu makan sengit. Okey. Step kedua, kita kena buka elengki ni kan. Tepi tu dia ada elengki tu. Nampak tak? Kita buka dulu elengki tu. Dia yang susah ni sebab dia sangkut exhaust ni. Kalau kat kedai mungkin tak tahulah dia buka ke tak. Sebab aku pun tak pernah, tak ingat dah. So kita belum buka, longgarkan sikit skru ni. Kalau ketat dia agak licin sikit. Masih baik tak ketat. Tak apa ketat. Ketat juga. Patut sebelum buka bawah ni longgarkan sikit. Sebab bila dah dia tak ada skru tu, dia jadi ketat. Dia tak pegang. Dia agak susah sikit lah. Tapi boleh je. Buka ni. Kita tengok perlu buka habis ataupun tak payah buka habis. Kalau boleh keluar, tak payah buka habis.
Oh panjang dia ni. Dia buka habis ke? Tapi skru dia panjang. Panjang hujung. Ke dalam. Nak tarik kita ni. Buka skru. Okey. Bila skru tu dah buka kan, skru blanky ni, so kita tarik pakai plier. Tarikkan dia. Nampak ke tak nampak? Ni salah satu petanda brake pad dah habis lah. Selain pada bunyi, dia punya piston ni keluar ke depan. Nampak? Piston ni dia dah terjojol ke depan. Ni memang tanda brake pad dah habis. Macam aku ni dah betul-betul dah nipis ni. Aduh, angkut pula. Ni aku ketuk sikit bagi dia sangkut. Ketuk sikit. Nampak? Brake pad dah boleh keluar. Dah makan besi lah. Sangkut. Kena tekan dulu. Tekan ke bawah macam ni, barulah boleh cabut yang belah atas ni. Letak minyak sikit ni. Letak minyak, letak apa, seloknya kita letak apa tu, grease. Tak grease, tak greasekan dia. Ni dekat sini ni tak grease, bau dia cantik. Okey. So yang benda ni kita kena tekan balik tau. Ni. Kena tekan balik masuk ke dalam. Ni yang seksa dia, aku punya tool tu tak ada. Ketat sikit lah ni. Entah aku nak cari pengepit tu. Biarkan sekejap dengan minyak tu. Sekarang ni aku nak tunjuk sikit lah ni brake clipper aku tu. So aku akan press pakai ragum ni. So jom kita tengok dulu sebelum kita ni minyak brake pad ni kan, minyak brake ni. Okey, kita buka, kita tengok kedudukan dia. Okey, minyak pun dah teruk ni. Minyak pun dah teruk. Tapi tak apa, nanti kita tambah lah kurang. Aku malas nak flushing. Dia dah tinggal sikit tu, tapi dia tak habis lagi. Tengok bila aku tekan nanti dia akan naik ke dia tetap sama. So kita tengok. Kita akan press pakai ni. Kalau nak pakai tangan sakit. Okey. Tak. Dah masuk dalam. Kita tengok minyak. Tu dia. Nampak tak? Minyak naik kan? Tadi kurang, sekarang ni dah banyak. So sekarang ni aku macam nak tukar lah minyak yang atas ni, masuk minyak baru sebab dia nampak kotor sangat. Tapi aku tengok minyak dulu ada ke tak ada. Kalau tak ada, tak ada buat apa. Kalau ada, kita tukar minyak baru. Tapi aku tukar yang atas je lah. Dalam hose tu biar je lah. Ada, jangan kering je, jangan dia berbuih je. Sebab ni macam kotor tu. Aku tengok minyak je. Okey, minyak ada sikit. So nanti aku tukar je lah.
So seloknya flashing lah, tapi aku malas flashing. Ikut pulang pada korang. Aku ikut apa yang aku faham je lah. Aku nak tukar saja. Tapi dia tak mengganggu pun minyak dalam hose tu. Kalau nak cantik, nak performance tune, korang tukar semua. Tapi aku tambah je lah. Aku tukar, buang yang kotor ni, aku tambah yang baru je. Bagi dia okey sikit. Janji dia tak sangat. Malas nak flashing lah. Flashing nanti kan habis rim ni. Tak ada dia punya hose, tak ada apa. Okey, jom kita. Sebab dia punya projeknya nak tukar ni je, brake pad je. Okey. Ni kalau brake pad habis, benda ni dia akan ke depan tau. Dia akan ke depan, dia terjojol. Kalau habis lah. Ni banyak lagi. Ni banyak lagi. Ni dah masukkan ke dalam balik. Okey kan. So ni cara kita nak masukkan brake pad ni. First tunjuk ke. Okey. Tunjuk sikitlah satu. Okey. Okey, masukkan yang pertama ni. Masukkan ni. Lepas tu masukkan skru Allen key. Pastikan dia masuk lubang dia tu. Okey. Dia kena masukkan dalam lubang dia. Bagi dia masuk. Sebab dia okey. Lepas tu dah masuk tu, okey. Ni aku dah tak grease tadi, tapi grease pun macam dah tak nampak lah. Okey, tak grease sikit. Okey, nampak tak? So masukkan ni. Kemudian masukkan yang ni. Yang ni dia akan sangkut sikit lah. Tekan rapat ke bawah. Ini tolak ke atas. Tolak. Okey. Okey. Tebung dulu tulis. Tolak ke atas. Lepas tu kita pasang skru Allen key tu, rapatkan. Okey. Pastikan dia masuk dalam lubang je lah. Okey. Dah boleh kunci. Okey. Mantap. So Allen key tu tak apa, nanti kita ketatkan sekejap lagi. So kita masukkan dulu kat tempat dia. Ngam ke tak ngam? Bismillah. Okey. Tak lagi. Tak nampak ni. Tu. Masukkan tempat dia. Masukkan skru dia. Dia pakai saiz 12.
Okey. Satu lagi ni yang mencabar guys, sebab dia kat bawah tu. Kat bawah apa? Tunggalkan sikit. Sikit. hampir selesai. Okey, sikit lagi. Alhamdulillah. Okey geng, selesai geng. So kita boleh ketatkan allen key ni sikit. Okey. Okey, selesai. Selesai tukar berapa geng. Settle. Alhamdulillah. Cuma yang ni aku nak tukar, nak salin minyak je lah. Bahagian brake pad tu dah settle lah. Alright, ni tinggal nak salin dia punya minyak saja. Okey, Assalamualaikum, bye bye.